Terima kasih. Isu pendidikan ini amat penting kepada kita semua. Itu baru dari segi infrastruktur saja. Bagaimana pula persediaan untuk mencapai ke tahap yang lebih baik supaya guru-guru pun mencukupi. Kalau kita kata nak dapatkan bilik darjah 40,000, kita boleh tahu, okey, sistem IBS kita nak lakukan. Tapi kalau 10,000 guru-guru pula bagaimana? Macam mana yang kita nak buat mendapatkan 10,000 untuk mencukupi tenaga pengajar di sekolah-sekolah? Ini semua perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum diumumkan. Memang seronoklah nak umum, ini dasar yang bagus, yang baik, yang progresif. Betul, tapi jangan menyebabkan sesuatu yang menekan kedudukan rakyat dan budaya yang sudah pun diamalkan sebelum ini. Kalau nak buat, boleh, tetapi kita bagi tempoh. Maklumkan bahawa dalam masa beberapa tahun yang akan datang, kita akan lakukan seperti ini sebab kita nak pastikan infrastruktur bilik-bilik darjah mencukupi, guru-guru juga cukup, mencukupi. Maka ketika itu saya minta semua ibu bapa bersedia. Kita akan mula pada tahun beberapa yang akan datang. Anak-anak yang berumur 6 tahun boleh masuk tahun 1 di semua sekolah dalam negara. Kalau itu tak apa. Tapi hari ini banyak persoalan-persoalan yang timbul. Jadi ini yang kita ingin maklumkan kepada semua. Itulah yang ingin saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Ada soalan? Tak ada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ya. Apa isunya? Ada timbalan Siswa Agung sini. Timbalan Siswa Agung tak hadir pula pada tengah hari ini. Nanti saya tanya dia ya. Okey. Ya. Itulah saya terpaksa tanya timbalan Siswa Agung sebab dia yang tahu. Kita kena pastikan dulu bahawa Perlembagaan Perikatan Nasional ni bila Siswa Agung dah tak ada letak jawatan, yang mengambil, yang menggantikannya adalah timbalan Siswa Agung. Jadi soalan ni patutnya, saya ingat dia ada dalam Dewan kot. Jadi tunggu keadaan Dewan dia ataupun tanya dia, macam mana ni? Sebab saya tak ada, jawatan saya rendah sekali dalam Perikatan Nasional. Siapa yang kena pecah? Dipecat sebagai? Dia macam-macam yang pecat ni. Pecat. Ya, ini kena pecat. Dia dipecat daripada Parti Bersatu. Okey. Seorang lagi. Saya ni dipecat dari apa? Saya nak tanya, jawatan saya banyak ni. Yang mana satu yang orang nak pecat saya? Okey. Ya. Ya. Semua ahli parlimen mesti ya, itu pandangan dia. Pertamanya, yang paling penting kepada saya adalah mereka yang memegang jawatan. Kalau ahli-ahli parlimen yang tidak memegang jawatan, dia nak isytihar kepada rakyat supaya, katalah seorang yang kaya, businessman, tiba-tiba jadi pertama dia jadi ahli parlimen. Hari pertama dia jadi ahli parlimen, dia kena isytiharkan berapa harta dia. Hari itu sebelum dia mengisytiharkan, di rumah dia tak ada bodyguard. Oleh kerana dia dah isytihar, kerja nak letak bodyguard kat situ ke? Kalau orang yang memegang jawatan, dia isytihar, kemudian di rumah dia ada polis. You kena faham. Kalau dia jadi menteri, rumah dia tu dia letak ada polis jaga. Ini semua perkara-perkara, jangan syok sendirilah.
Lepas tu saya kata, boleh, tapi apakah, untuk apa keperluannya? Itu yang saya ingin jawab. Terima kasih. Ya. Kenapa? Lepas tu saya kata nanti Ketua Agung ni, saya bab-bab ini saya bukan orang. Kalau tanya saya tentang parti saya, tak apa. Ini bila Perikatan Nasional ni, jawatan saya tu, saya tak ada mandat. Ramai orang kata saya tak ada mandat untuk bercakap tentang beberapa perkara. Jadi saya tak adalah mandat. Itu pun kena tanya. Masya Allah. Buat kali ni tak ada siapa yang telefon saya. Saya nak namakan kau lah jadi pengurusi, tak ada. Jadi itu yang saya tak boleh nak jawab. Pasal buat masa ni tak ada siapa yang telefon saya, boleh tak? Dia sepatutnya bila nak mencadangkan seseorang nama dia kena tanyalah diri itu sendiri. Buat masa ni tak ada siapa yang tanyakan saya, nak tak kalau saya calonkan awak? Tak ada siapa tanya. Jadi tak adalah jawapannya. Okey. Alright. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.